masuk YouTube Okey. Masuk YouTube Kan Facebook. tanya nanti boleh ke tulis nama? Dekat yang kan buat YouTube kan ada kan nanti akan macam segera. Nama saya dia senang sekali. Senang sekali. Sekarang lupa nak cari. Masih tak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحمد لله yang dirahmati, yang dihormati guru-guru sekolah menengah kebangsaan agama Putrajaya dan seterusnya yang dikasihi pelajar-pelajar SMTA Putrajaya, para penghafal Al-Quran dan seterusnya. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi yang mulia ini kita dapat sama-sama berkumpul di surau yang indah ini di rumah Allah Subhanahu Wa Taala, dan alhamdulillah kita panjatkan syukur juga pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita dapat sama-sama duduk dalam majlis ilmu. Ini majlis ilmu. Para ulama mengatakan, boleh juga kita katakan ini merupakan majlis maghfirah, majlis keampunan. Jadi kita doalah semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa ibu dan ayah kita dengan asbab kita duduk dalam majlis ilmu, dan juga kamu juga merupakan sebagai penghafal Al-Quran. Baik. Dan orang yang duduk dalam majlis ilmu ini juga bukan saja-saja, banyak fadilat kelebihan dia. Dawabul barri wat tayru fi jawis sama. Binatang-binatang yang berada di langit, binatang-binatang yang berada di darat, mereka semua memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang yang duduk dalam majlis ilmu. Hatta hitan fil ma', sehingga ikan-ikan yang berada di jurang-jurang laut pun hari-hari doakan kamu. Doakan kamu hari-hari hafal Quran kan? Para malaikat, makhluk-makhluk yang berada di luar sana, mereka mohon keampunan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kamu.
insya-Allah pada pagi ini Ustaz akan kongsikan ilmu lah untuk kamu semua berkenaan dengan apa dia? Berkenaan dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj ia merupakan di antara salah satu mukjizat yang terbesar selepas Al-Quran. Mukjizat yang lain banyak telah berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa? Contoh sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dia pun menjadi saksi bahawanya pada suatu hari ra'aitu fil ma', aku pernah melihat air keluar daripada min asabi'i Rasulillah. Dia pernah nampak air keluar daripada celahan jari-jari baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu di antaranya. Sahabat yang kedua, dia juga pernah menyaksikan, dia kata laqad kunna, ketika itu kami pernah melihat tasbihat ta'am, makanan-makanan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yukal, pada ketika itu kami sedang makan. Itu di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga apa? Contoh yang lain. Pernah sahabat Ibnu Mas'ud dia pun mengatakan bahawasanya in syaqqal qamar ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syiqqatain. Pernah juga berlaku bulan terbelah sebanyak berapa kali? 2 kali di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan juga mukjizat yang lain. Contohnya apa lagi? Nabi pernah beritahu, inni la'arif, sesungguhnya aku sangat-sangat mengetahui bahawasanya ada satu batu yang berada di Mekah sekarang yang mana kana yusallimu alayya, dia pernah memberi apa? Memberi salam kepada aku. Ini mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada hari ini Ustaz tak nak cerita yang tadi Ustaz sebut tadi. Tapi hari ini khusus Ustaz nak kongsikan peristiwa berkenaan dengan Isra dan Mi'raj wal Mi'raj. Okey, baik. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini telah berlaku banyak pendapat, banyak tarikh yang para ulama telah jelaskan, tetapi pendapat yang terpilih adalah pada 27 Rejab. Betul tak? 27 Rejab. Dan dikatakan pada ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di rumah sepupu beliau yang bernama Ummu Hani. Lalu ketika itu pada malam tersebut tiba-tiba bumbung rumah tersebut terbuka. Lalu telah turunlah Jibril, malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, lalu membawa Nabi ke Hijr Ismail, iaitu satu tempat yang berada di Mekah. Dan ketika itu bermulalah proses apa? Pembelahan dada. Nabi dalam hidup dia kena bedah dadanya berapa kali? Ya, kedua. Ada pandangan yang mengatakan 2, ada juga pandangan yang mengatakan 3 kali. Yang pertama sekali berlaku ketika Nabi kecil. Yang kedua berlaku ketika mana Nabi dilantik menjadi Nabi. Dan yang ketiga adalah ketika mana sebelum bermulanya pengembaraan Isra dan Mi'raj. Berapa kali? 3 kali. Ada pandangan yang kata 2 kali, ada yang kata 3 kali. Okey, baik. Jadi selepas itu apa yang berlaku? Maka Allah Subhanahu wa taala telah hadirkan satu haiwan. Haiwan ini haiwan yang sangat-sangat spesial. Dan Ustaz pasti kamu pun tahu apa haiwan ini. Apa nama haiwan ini?
Apa dia? Okey, haiwan yang bernama buraq. Utitu bil buraq, telah didatangkan kepada aku seekor haiwan yang bernama buraq. Wa huwa dabbah abyad, dan haiwan ini warna kulitnya dikatakan berwarna putih. Dunal wa fawqal himar wa dunal baghal. Dia saiz buraq ini dia lebih besar sedikit daripada keldai dan lebih kecil sedikit daripada haiwan yang bernama baghal. Pernah jumpa tak haiwan yang bernama baghal di Malaysia ini? Pernah dengar tak? Dikatakan baghal ini dia ada kacukan di antara dua haiwan. Tak silap ustaz. Apa? Keldai betina ke dengan kuda jantan, wallahu alam. Dia gabungan di antara dua haiwan tersebut. Okey, itu di antaranya. Okey, yang kedua, lahu janahani. Buraq terdapat dikatakan dua sayap. Lahu janahani, dua sayap. Bahkan ada satu riwayat athar daripada para sahabat, daripada tak silap ustaz, daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dikatakan buraq ini dia punya kulit dia khuddun ka khuddil insan. Pipinya dikatakan seolah-olah seperti pipi manusia. Dia punya kulit wa urfun kal faras, dia punya bulu seolah-olah seperti bulu kuda. Wa qawaimun kal ibil, dia punya bentuk kaki dikatakan seolah-olah seperti unta. Lepas tu apa? Wa azlafun wa dhanabun kal baqar, dia punya kuku dengan ekor dia seolah-olah seperti apa? Baqarah, seperti lembu. Dan wasatruhu, dan dia punya dada dia seolah-olah seperti permata yang bernama yakut kemerahan. Itu dikatakan, itu bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ini merupakan asar ataupun riwayat daripada para sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan seterusnya, apa lagi ada satu lagi riwayat daripada para sahabat mengatakan, idza ata 'alal jabal, buraq ini kalau dia naik bukit, irtafa'at rijlahu, dikatakan diangkat sedikit kaki dia. Wa idza habita, bila dia turun, dia akan angkat sedikit tangannya. Itu gambaran, bayangan buraq, haiwan yang bernama buraq. Okey, jadi buraq ini satu haiwan lah yang dikatakan dekat Malaysia ni. Ada tak? Pernah dengar tak pengembala buraq? Ada tak dekat Malaysia? Tak ada. Buraq tak ada dekat dunia ni. Itu satu-satunya haiwan yang mana dikatakan, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, buraq dikatakan wadabah min dawabil jannah. Dikatakan ini ijtihad ataupun pandangan daripada para sahabat, dikatakan buraq ini merupakan di antara haiwan syurga. Yang kedua, pandangan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, dia kata buraq ini memang satu-satunya binatang ataupun haiwan khuliqat lil anbiya, memang dicipta untuk para nabi alaihi salatu wasallam. Nabi-nabi yang terdahulu dikatakan pernah naik. Buktinya adalah ada satu riwayat daripada seorang tabi'in yang bernama Sa'id bin Musayyab. Dia kata apa? Dikatakan buraq ini merupakan haiwan tunggangan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam ketika beliau menziarahi anak beliau yang bernama Nabi Ibrahim. Anaknya Nabi apa? Nabi Ishaq ke yang Ismail? Dikatakan dia pergi ziarah Nabi Ismail pada ketika itu. Itu gambaran tentang buraq. Okey, baik. Jadi bermulalah pengembaraan ekspedisi Isra, iaitu daripada Baitul Haram pergi ke Masjidil
Masjidil Aqsa. Jadi yang pertama-tama sekali Nabi pun naik bersama dengan Jibril alaihi salatu wassalam. Jadi tempat pertama sekali Nabi dan Jibril telah sampai di satu tempat yang mana Nabi sebutkan lamma mararna bi baiti lahmin. Aku telah sampai di satu tempat yang bernama Baitul Laham. Dan selepas itu Jibril telah perintahkan kepada Nabi untuk apa? Anzil fasalli. Wahai Muhammad, turunlah, solatlah di sini 2 rakaat. Kenapa Nabi solat kat situ? Jibril kata, hadza maulid wa Isa. Inilah tempat kelahiran Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Lepas tu Nabi selesai solat, Nabi bangun, teruskan pengembaraan dia. Di tempat yang kedua, Nabi telah berhenti di satu tempat yang mana Nabi kata, ataitu ala Musa. Aku telah melihat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dia sedang apa? Wa huwa qa'imun yusalli fi qabrihi. Dia sedang berdiri solat di dalam kubur beliau. Macam mana bentuk keadaannya tak payah fikir. Hakikatnya siapa yang tahu? Hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tahu. Tak payah fikir nak bayangkan macam mana kan. Okey. Tempat yang ketiga, Nabi kata, aku teruskan perjalanan. Selepas itu Nabi kata, ra'aitu dajjal fi suratihi ru'ya ainin. Aku telah melihat Dajjal dalam rupa bentuk asalnya. Dalam rupa bentuk asalnya. Ka'anna sya'rahu, dikata seolah-olah aku melihat Dajjal itu rambutnya seolah-olah seperti ranting pokok. Ranting apa? Ranting pokok. Dan warna kulit Dajjal tersangat-sangatlah warna putih. Warna putih. Okey. Dan lepas tu Nabi bangun balik, teruskan perjalanan. Dan selepas itu Nabi telah melihat ra'aitu malikan hazinun nar. Aku telah melihat malaikat Malik, seorang malaikat yang tugasnya apa? Menjaga neraka. Dan teruskan perjalanan lagi, terus tiba-tiba atat alayya raihatun thayyibah. Nabi kata dekat Jibril, wahai Jibril, tiba-tiba aku telah terbau satu bau yang sangat-sangat harum dan sangat-sangat wangi. Lepas tu Nabi tengok. Nabi tanya, wahai Jibril, bau apakah ini? Lalu Jibril alaihi salatu wassalam dia menjawab, hadhihi raihatun masyitah ibnat Fir'aun. Ini adalah bau haruman kubur masyitah, iaitu tukang sikat rambut. Siapa? Anak-anak Fir'aun. Dia tukang sikat rambut anak-anak Fir'aun. Ini kubur masyitah dengan anak-anak dia. Lepas tu Nabi tanya, ya Jibril, masya'nuha, apa yang berlaku kepada masyitah sampai dia punya kubur ini bau tersangat apa? Tersangat wangi. Macam mana boleh bau yang tersangat harum ini? Lalu pada ketika itu Jibril pun cerita, ketika mana suatu hari tukang sikat rambut ini yang bernama Masyitah, dia sisir rambut anak-anak Fir'aun. Lalu zata yaumin, pada hari itu tiba-tiba sikat yang dia sedang sikat itu terjadi apa? Jatuh. Bila dia jatuh, tiba-tiba dalam perkataan ada satu lafaz yang keluar daripada mulut Masyitah. Apa dia? Lafaz apa yang disebut? Allah. Allahu Akbar. Bukan. Alhamdulillah. Apa? Dia sebut Bismillah dengan nama Allah. Lepas tu tiba-tiba anak Firaun itu terperanjat. Dia kata, adakah Tuhan selain Abi? Adakah Tuhan selain ayah aku? Lepas tu Masyitah pun kata, Rabbi wa Rabbu abika Allah. Sesungguhnya
Tuhan aku dan Tuhan kamu adalah siapa? Allah. Lepas tu dia kata ukhbirhu bidzalik, aku akan mengadu perkara ini kepada ayahku. Dia pergi mengadu ke ayah dia. Lalu selepas itu Firaun pun panggil Masyidah di hadapan beliau. Dan dia kata, wahai fulan, wahai Masyidah, betul ke ada Tuhan selain aku? Dan Masyidah selamba dia jawab. Dia kata apa? Rabbi wa rabbuka Allah. Sesungguhnya Tuhan aku dengan sesungguhnya Tuhan aku dan Tuhan kamu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Pada ketika itu Masyidah dan anak-anaknya, dikatakan anak beliau berjumlah 5 orang, telah diberikan satu hukuman yang mana mereka akan dilemparkan di satu kawah yang sangat besar yang diperbuat daripada nuhas, daripada tembaga. Lepas tu Masyidah minta dekat Firaun. Dia tanya, wahai tuan, aku terima hukuman ini, tapi aku minta satu permintaan. Dia kata, boleh, tak ada masalah. Apa kau minta aku bagi. Dia kata, atuhibbu, dia kata, aku nak kamu kumpulkan izami wa izami wadani. Lepas aku mati nanti, tolong kumpulkan tulang aku dengan tulang anak-anakku di satu tempat yang sama, wa tadfinana. Kemudian kau kuburkan kami, tulang-tulang kami di satu tempat yang sama. Dan selepas itu apa jadi? Firaun pun setuju. Lalu fa'alhu, anak-anaknya wahidan. Anak pertama terjun, anak kedua terjun, anak ketiga terjun, anak keempat terjun, sampailah anak yang kecil, sabiyyi laha murda', seorang anak kecil, anak bongsu yang masih lagi menyusu, tak pandai cakap. Jadi Masyidah ni takutlah, terketar-ketar dia nak lemparkan anak yang kecil ni sekali ke tanah ni. Das-das dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, apa yang jadi? Tiba-tiba baby ataupun bayi tu yang kecil itu, yang asalnya tak pandai cakap, tiba-tiba bercakap, ya umma, comel dia, wahai ibu, iqtahimi, bersabarlah, bertabarlah wahai ibu, inna azabad dunya ahwan min azabil akhirah. Sesungguhnya azab dunia lebih ringan daripada azab neraka. Lalu pada ketika itu Masyidah dan anaknya pun terus terjun ke dalam kawah. Itu ringkaslah cerita berkenaan dengan Masyidah, seorang penyisir ataupun tukang sikat rambut anak-anak Firaun. Okey, baik. Jadi sampailah jalan sampai di Baitul Maqdis. Satu tempat yang mana Baitul Maqdis, agak-agak Baitul Maqdis ini dekat negara mana sekarang? Mana? Syria, Romania, di Palestin, Baitul Maqdis. Sampai di sana Nabi pun solat, dan Nabi menjadi imam kepada seluruh para Nabi pada ketika itu. Solat berapa rakaat? Agak-agak 2 rakaat. Kenapa boleh solat 2 rakaat pula? Padahal syariat solat belum ditentukan. Nabi tak ambil lagi solat fardu. Kenapa pada ketika itu Nabi dah solat bersama dengan para Nabi yang lain? Sebenarnya dikatakan sebelum berlakunya solat 5 waktu, Nabi telah solat 2 rakaat pada waktu pagi dan 2 rakaat pada waktu malam. Dikatakan itulah syariat agama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi solat berimamkan, dikatakan ruh-ruh para Nabi, kecuali Nabi apa? Nabi apa? Nabi Isa alaihi salatu wassalam, satu-satunya Nabi yang dikatakan masih apa? Yang masih hidup sampai sekarang. Agak-agak Nabi Isa ini dia akan muncul bila? Waktu bila? Dia akan muncul nanti di akhir apa? Di akhir dunia, sebelum bertemu dengan Dajjal la'natullah alaihi. Jadi Nabi pun solat
Lepas tu selepas Nabi solat, okey, sebelum tu ustaz dah pergi jauh pula. Sebenarnya peristiwa Isra dan Mi'raj ini dia berlaku masa tu umur Nabi dikatakan oleh orang umurnya 51 tahun, iaitu pada tahun 12 kenabian. Waktu tu itu juga Nabi masih menetap di mana? Di Mekah dikatakan, belum sampai di Madinah lagi. Jadi bermakna kesimpulannya peristiwa ini berlaku sebelum apa? Sebelum hijrah. Pandai. Okey. Dan 2 tahun sebelum tu Nabi telah kehilangan 2 orang insan yang paling beliau tersangat-sangat sayang. Agak-agak siapa 2 tahun sebelum tu? Yang pertama sekali adalah isteri beliau yang sangat-sangat beliau sayang, iaitu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha, dan pakcik beliau yang selalu melindungi beliau akan tetapi tak dapat hidayah. Siapakah nama pakcik beliau? Abu Talib. Nabi sedih. Khadijah ini merupakan di antara manusia yang terbaik pada zaman beliau. Khairu nisa'iha Maryam wa khairu nisa'iha Khadijah. Maryam adalah wanita yang terbaik pada zamannya, dan Khadijah adalah manusia yang terbaik pada zamannya. Okey, Sayyidatina Khadijah. Okey, baik. Terus, tadi dah sampai mana tadi? Baitul Maqdis, kan? Betul kan? Okey. Sampai di Baitul Maqdis, jadi bermulalah pengembaraan daripada Baitul Maqdis untuk menuju ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Baik. Jadi sampai di langit yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bertemu dengan seorang nabi, iaitu nabi yang bermula-mula sekali di dunia ini. Siapa dia? Nabi Adam alaihi salatu wasallam. Dan ketika itu dikatakan juga ada beberapa riwayat yang mengatakan sampai di maqam Nabi Adam alaihi salatu wasallam, Allah Subhanahu wa taala telah zahirkan peristiwa-peristiwa keadaan-keadaan dalam neraka. Ini dikatakan antaranya adalah pada suatu hari, bukan satu hari lah, waktu itu Nabi pergi di satu tempat yang mana dikatakan riwayat ini sanadnya lemah, tapi disebutlah oleh para ulama hadis, dikatakan Nabi melihat ada satu kaum, yang mana kaum ini, satu tempat ni dikatakan namanya dapur, macam dapur, ada meja, dan setiap meja tu ada daging-daging, ada daging yang busuk dan ada daging yang elok. Tetapi Nabi pelik, Nabi lihat satu kaum ini mereka terus pergi ke meja yang mana meja tersebut terdapat daging-daging yang busuk. Nabi pelik, kenapa manusia-manusia kaum itu pergi dekat daging yang busuk lalu mereka makan. Lalu Nabi tanya kepada Jibril, "Ya Jibril, man haula'i?" Wahai Jibril, siapakah golongan ini? Siapakah kaum ini? Dan Jibril kata, "Wahai Muhammad, haula'i min ummatik." Wahai Muhammad, itu merupakan umat kamu, yang mana dia yutrakunal halal wa ya'tunal haram. Dia telah meninggalkan perkara-perkara yang halal, tetapi dia telah mendatangi perkara-perkara yang haram. Lepas tu Nabi pergi pula di tempat yang sebelah. Nabi melihat ada satu kaum lahu azfar min nuhas. Nabi melihat ada satu kaum ni, dia punya kuku diperbuat daripada tembaga. Tembaga ni macam besi lah kot, tembaga. Lepas tu Nabi melihat fayakhmushuna wujuhahum wasudurahum. Kaum ini, mereka dengan kuku-kuku mereka sendiri sedang merobek, mencari wajah dan badan-badan mereka sendiri. Ngeri tak? Lepas tu Nabi tanya, "Ya Jibril, man haula'i?" Wahai Jibril, siapakah manusia ini? Kenapa dibuat macam tu? Dan Jibril bagi tahu, "Wahai Muhammad, inilah kaum kamu yang mana ketika di dunia
dahulu dia buat apa? Suka mengadu domba, suka mengumpat. Takut tak? Ustaz pun takut. Lepas tu seterusnya Nabi pergi di tempat yang ketiga. Nabi melihat ada satu kaum ni amsalul buyut, butunuhum amsalul buyut, perut-perut mereka seolah-olah seperti apa? Seperti rumah. Besar tak? Remah. Fihal hayyatu min khariji butunihim. Nabi pada ketika itu dapat lihat daripada luar, dalam perut-perut orang kaum tersebut terdapat apa? Sebilangan ular. Lepas tu idza nahita ahaduhum kharra, bila dia bangun jalan 2-3 langkah jatuh. Dibangun balik jalan 2-3 langkah jatuh. Naik balik jalan-jalan jatuh. Lepas tu Nabi tanya, ya Jibril, man haula'i? Wahai Jibril, siapakah golongan ini? Dan Jibril bagi tahu, allazi nayakuluna riba. Mereka ini ketika di dunia suka makan riba, harta-harta yang apa? Haram. Yang ketiga. Yang keempat, Nabi pergi tempat yang keempat. Nabi tengok satu kaum, fa idza ana bi aqwamin masyafiruhum kamasyafiril ibil. Nabi lihat satu kaum yang mana bibir dia seolah-olah seperti bibir unta. Bibir unta besar tak? Besar. Dan selepas itu fayuftahu ala afwahihim, mulut-mulut mereka telah dibuka. Wa yulaqauna min zalikal jamar, selepas itu telah dilemparkan ke dalam mulut-mulut mereka bara api daripada neraka. Wa yakhruju min asafilihim, dah makan, lepas tu keluar dekat mana? Keluar dekat mana makanan tu? Bara api tu keluar dekat mana? Dekat dubur, kat punggung mereka, keluar balik. Dan pada ketika itu Nabi melihat fasami'tuhum yadijuna ilallah, aku telah mendengar rengekan, pekikan daripada kaum-kaum tersebut pada ketika itu. Dan macam biasa Nabi bertanya kepada Jibril, ya Jibril, man haula'i? Wahai Jibril, siapakah mereka? Dan apa kata Jibril? Wahai Muhammad, inilah kaum kamu, alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Mereka adalah golongan kaum yang mana ketika di dunia mereka suka makan harta anak yatim secara zalim. Itu dikatakan di antara beberapa peristiwa azab dan seksaan yang Allah Subhanahu wa taala telah zahirkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya Nabi pergi ke langit yang kedua, fis sama'i tsaniyah. Dekat langit yang kedua Nabi telah bertemu dengan Nabi apa? Nabi apa? Dikatakan ada khilaf. Ada ulama mereka berbeza pendapat di langit yang kedua dengan ketiga. Okey, kita pilihlah, ambil satu. Dikatakan Nabi telah bertemu dengan dua Nabi, Nabi Yahya dengan Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Thumma sa'idna ila sama', kemudian kami naik lagi ke langit yang ketiga. Nabi telah bertemu dengan seorang lelaki yang mana ahsan min khalqillah, secantik-cantik, setampan-tampan manusia ciptaan Allah. Agak-agak siapa? Siapa? Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Yang keempat, Nabi naik fis sama'ir rabi'ah, sampai ke langit yang keempat. Nabi telah bertemu dengan seorang lelaki Nabi, iaitu Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Lepas tu naik lagi, thumma sa'idna ila sama'il khamisah, kami naik ke tingkat yang kelima, langit yang kelima. Kami telah bertemu dengan seorang lelaki yang mana lihyatuhu nisfuhu bayda wa nisfuhu sauda. Aku telah bertemu dengan seorang lelaki yang janggutnya sikit ada putih, sikit ada warna hitam. Nabi apa? Nabi Harun alaihi salatu wassalam. Nabi naik tingkat yang keenam pula, fis sama'is sadisah, telah bertemu dengan seorang Nabi yang rambutnya seakan-akan panjang, badannya besar, tinggi,
kulitnya di antara merah dan putih. Siapa? Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Dan sampailah langit yang terakhir, fis sama'is sabi'ah, langit yang ketujuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bertemu dengan bapa kepada segala nabi iaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Nabi tengok waktu tu Nabi Ibrahim sanidan ila zahrihi Baitul Ma'mur. Nabi Ibrahim Nabi Muhammad dikatakan nampak Nabi Ibrahim sedang bersandar di satu tempat yang bernama Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur. Okey. Baitul Ma'mur ni merupakan sebuah, dikatakan huwa masjidun fis sama', satu-satunya masjid, satu-satunya tempat yang mana ia berada di langit. Bi khidha'il Ka'bah, ia betul-betul setentang dengan apa? Setentang dengan Kaabah. Bahkan tak silap ustaz, siapa nama sahabat ni? Sayyidina Ali. Dikata apa? Dikatakan kalaulah Baitul Ma'mur ini dia boleh jatuh, idza kharra la kharra ilaiha, dia akan jatuh apa? Di atas Kaabah. Itu Baitul Ma'mur. Okey. Baitul Ma'mur. Okey, baik. Seterusnya, Baitul Ma'mur ini juga dikatakan setiap hari yadkhuluhu kulla yaumin sab'una alfa malak. Setiap hari 70,000 para malaikat masuk ke dalam Baitul Ma'mur. Dia buat apa? Masuk dalam tu. Malaikat buat apa? Malaikat tawaf ke solat? Ada yang kata tawaf, ada yang kata solat. Dan selepas itu bila dia selesai ibadah dalam tu, thumma ya'uduna ilaih, dia keluar dan dia tak akan kembali selepas itu. Bayangkan satu hari 70,000 malaikat. Banyak tak malaikat? Banyak tak malaikat? Yang kita tahu berapa malaikat je? Yang kita tahu 10 je. Sebenarnya malaikat ni banyak. Jangan terkejut, ada satu malaikat ni, nama dia malaikat Hamlatul Arash. Bahasa Melayu dia malaikat pemikul arash, malaikat pemegang arash. Tak tahu tak dia punya besar macam mana? Ma baina syahmati uzunihi ila atiqihi. Dia punya apa? Ni apa ni? Dia punya cuping telinga nak pergi ke bahu dia mengambil masa 700 tahun perjalanan. Kita sejengkal je kan? Malaikat ni pemikul arash, daripada cuping telinga nak pergi bahu dia mengambil masa 700 tahun perjalanan. Itu baru malaikat Hamlatul Arash, malaikat pemikul arash. Kalau malaikat Jibril pula, dia ada berapa sayap? Situmi'ah kan? 600 sayap. Dikatakan satu sayap dia boleh tutup apa? Setengah, boleh tutup setengah bumi. Dikatakan itu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Okey, baik. Okey, teruskan lagi. Lepas Baitul Ma'mur, Nabi terus pergi ke transit yang terakhir, iaitu di mana? Sidratul Muntaha. Ini satu tempat yang mana dikatakan seolah-olah seperti pokok yang sangat besar. Ada satu riwayat mengatakan waraquha ka'adhanil fiyalah. Dia punya daun besarnya seolah-olah seperti telinga gajah. Ka'adhanil fiyalah. Wa thamaruha kalqilal, dan dia punya buah seolah-olah seperti tempayan. Tempayan besar ke tak? Tempayan besar. Dan selepas itu wa anna aslaha fis sama'is sadisah. Dia punya akar dekat langit yang ke-6, wa a'laha, dia punya puncak dia dekat langit yang ke-7. Ini gambaran Sidratul Muntaha. Jadi seterusnya Nabi telah pergi bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kena tahu Sidratul Muntaha ini ma ba'daha syai'un min khalqillah.
Tak ada mana-mana makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh melebihi Sidratul Muntaha. Sampai takat itu sahaja. Malaikat yang hebat macam tu sekalipun, mereka hanya boleh sampai Sidratul Muntaha, tak boleh lebih. Dan pengetahuan yantahi ilmu kulli malak, pengetahuan semua malaikat hanya sampai situ sahaja. Yang layak untuk lepas Sidratul Muntaha siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya dia seorang saja dapat lepas. Itulah yang dinamakan semulia-mulia apa? Makhluk. Jadi Nabi pun bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi telah difardukan asalnya solat berapa waktu? 50 waktu solat. 50 waktu. Nabi turun jumpa Nabi Ibrahim, tak ada apa-apa. Sampai dekat Nabi Musa, fahtabasahu Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa dia buat apa? Dia tahan Nabi. Dia kata, ya Muhammad, ma ahida ilaika rabbuk. Wahai Muhammad, apakah perjanjian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kamu? Lepas tu Nabi kata apa? Ahida ilayya khamsina salatan. Aku telah diberikan solat fardu berjumlah 50 waktu. Banyak tak? Kalau betul-betul terjadi 50 waktu, ini bermakna setiap setengah jam kita akan solat fardu. Tetapi apa kata Nabi Musa? Wahai Muhammad, kembalilah kepada Tuhanmu. Inna ummataka la tastati'u dzalik. Sesungguhnya umat kamu takkan mampu untuk tunaikan 50 waktu tersebut. Lepas tu Nabi naik, bermunajat kembali kepada Allah, minta lagi kurang. Dapat berapa? Dapat 10. Turun balik jumpa Nabi Musa. Nabi Musa kata apa? Jangan pergi lagi, naik, minta lagi. Pergi naik, minta dengan Allah, bermunajat. Dapatlah berapa? 5. Bila 5 sahaja turun, itu pun Nabi Musa minta apa? Minta kurangkan lagi. Tapi apa kata Nabi? Famastahyaitu minhu. Sesungguhnya aku malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nak minta apa? Nak minta kurang lagi. Dan ketika itu dikatakan ya beki, Nabi Musa telah apa? Menangis. Bila ditanya kenapa Nabi Musa menangis? Kenapa Nabi Musa menangis? Kerana li'anna ghulaman bu'itha ba'li. Budak ini iaitu Nabi Muhammad, dia muncul, dibangkitkan selepas aku. Akan tetapi umatnya lebih ramai masuk syurga daripada umat aku. Umat dia umat yang terakhir, tetapi umat dia lebih ramai masuk syurga daripada umat aku. Dekat sini Nabi Musa bukan hasad dengki, wa iyazubillah. Dia bukan hasad dengki, tetapi dia sedih. Dia sedih umat dia di hidup tempoh yang lama, tetapi yang ikut dia tak ramai seperti umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kerana pahala-pahala Nabi bergantung kepada berapa jumlah umat mereka. Itu dia punya kisah dia. Sebab apa Nabi Musa menangis? Dia cemburulah sedikit kan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selepas itu turun balik sampai ke Mekah. Esok paginya Nabi cerita dekat kaum-kaum Quraisy. Abu Jahal gelak aja. Gelak tengok Nabi. Pelik. Dia kata, aku nak pergi Baitul Maqdis berbulan-bulan. Nabi pergi berapa malam? 1/3 malam saja. Dia gelak, semua gelak. Nabi sedih. Lepas tu Nabi mengadu dekat Jibril. Ya Jibril, inna qaumi la yusaddiqunani. Wahai Jibril, kaum aku tak percaya kata-kata aku. Kaum aku tak membenarkan kata-kata aku. Dia nangis. Nabi nangis. Lepas tu apa Jibril buat? Dia pujuk Nabi. Wahai Muhammad, jangan risau. Jangan risau. Yusaddiquka Abu Bakrin wa huwa siddiq. Sesungguhnya Sayyidina Abu Bakar telah membenarkan kata-kata kamu dan dia merupakan apa? Seorang siddiq. Maka bermula itulah gelaran as-siddiq kepada Sayyidina Abu Bakar
radhiyallahu taala anhu. Bahkan ada satu riwayat daripada Sayyidina Ali dikatakan gelaran Siddiq ini juga dikatakan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena banyak bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita lahir Islam, mak ayah Islam, adik-beradik Islam. Cuba bayangkan kalau kita lahir-lahir hari ini bukan Islam, solat dekat tokong, kat kuil, takut tak? Risau kan? Risau tak? Ini bersyukur, ini semua nikmat Allah. Berjuta-juta manusia di luar sana, ini semua pilihan Allah Subhanahu wa taala. Hafal apa? Hafal Al-Quran. Ada yang hafal kitab Injil, ada? Ada? Taurat, Zabur ada? Tak ada kan? Ini semua ahli-ahli Quran, insya-Allah. Kamu jangan risau. Kamu jangan risau, insya-Allah orang yang hafal Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala akan jaga. Bukan dekat dunia sahaja, bahkan dekat akhirat, bahkan nanti mak ayah kamu juga dapat tempias disebabkan anaknya hafal Quran. Pernah satu ketika berlaku di syurga, Nabi cerita, Nabi kata, man qara'al Quran, barang siapa yang baca Quran, wa ta'allamahu, dia belajar Al-Quran, wa amila bihi, diamalkan apa yang disebut dalam Al-Quran, ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah, dekat syurga nanti, dekat hari akhirat nanti, mak ayah dia akan dipakaikan satu apa? Pandai, mahkota dekat syurga. Du'uhu, apa, cahaya dia lebih terang daripada cahaya matahari yang ada dekat rumah kamu. Itu yang pertama, fadilat, kelebihan, asbab daripada anak seorang hafal Quran, insya-Allah. Yang kedua, nanti mak ayah kamu akan dipakaikan satu pakaian yang sangat-sangat cantik, yang mana pakaian itu yang cantik dekat dunia ni pun tak boleh kalahkan pakaian itu di hari akhirat. Lalu dipakaikan kepada siapa? Mak ayah kamu. Tapi yang peliknya, mak ayah tanya, bima kusina hadhihi, dekat syurga ni kenapa kami dipakaikan pakaian yang cantik sangat-sangat ni? Jadi apa kata orang yang memberi itu? Dia kata apa? Sesungguhnya kamu dipakaikan pakaian sebegini asbab daripada anak kamu menghafal, membaca dan mengamalkan apa yang terkandung dalam Al-Quran. Di sini semua nak masuk syurga tak? Kalau tanya semua nak masuk syurga, mana ada orang nak masuk neraka kan? Betul tak? Tak ada. Jadi kita berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Allah Subhanahu wa taala pelihara kita, dan banyakkan berdoa. Ini bulan yang mulia ni, bulan Rajab, bulan yang digelar apa? Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram. Kalau kita buat satu perkara kebaikan, insya-Allah pahalanya berganda, tidak seperti bulan-bulan yang lain, kecuali bulan Ramadan. Lagi sikit nak bulan Ramadan. Doa banyak-banyak, ya Allah, panjangkanlah usia kami, panjangkanlah kesihatan kami supaya kami dapat beribadah di bulan Ramadan yang akan datang. Bila Ramadan lagi sebulan lebih kurang, betul tak? Lagi sebulan. Masa kejap sangat. Jadi insya-Allah semua ini hafal Al-Quran, jaga Al-Quran, insya-Allah. Teruskan murajaah. Siapa yang dah khatam? Ramai tak yang dah khatam ni? Cuba angkat tangan sedikit. Ada yang berapa orang dah khatam? Ramai. Ramainya. Ramai ke yang dah khatam? Tak ada. Ini ada form 1 tak ada. Form 6 sana. Form 5 tak ada. Ni form 5. Ingatkan form 2. Okey. Ni form 5. Okey, tak apa. Susah silap. Okey, tak apalah. Jadi kita doalah moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kebaikan, kesihatan, dan kita doa, ya Allah, sekiranya ada di antara kami yang susah dalam kehidupannya, sukar dalam kehidupannya, moga-moga Engkau senangkanlah, ya Allah. Ya Allah, sekiranya di antara kami ada yang sakit, yang tenat, yang tak berapa nasihat, Kau sihatkanlah, ya Allah, dan panjangkanlah umur kami, dan kami semua nak syurga. Syurga yang menjadi idaman kami semua. A'adatu li'ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Ini hadis qudsi. Nabi bagi tahu, Allah Taala bagi tahu gambaran tentang syurga. Aku telah sediakan
satu tempat untuk hamba-hambaku yang soleh, yang mana mata kita semua pun tak pernah nampak, telinga kita pun tak pernah dengar suasana tersebut. Dan kalaulah kamu bayangkan syurga itu indah, yang kamu bayangkan sebenarnya syurga itu lebih indah daripada apa yang kamu bayangkan. Dekat sana tak akan kencing, tak berak, tak lapar, bahkan asyik makan je. Seronok tak? Seronok. Jadi nak dapatkan syurga, nak dapatkan kesenangan, kena berkorban di dunia ini. Jadi insya-Allah, moga-moga daripada itu sahaja daripada Ustaz. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kekuatan untuk kita amalkan agama dan seluruh kehidupan. Dan insya-Allah Ustaz mengucapkan terima kasihlah kepada semua pelajar-pelajar, guru-guru yang telah menjemput Ustaz. Dan insya-Allah jika ada rezeki kita akan berjumpa lagi. Dan Ustaz mohon maaf salah silap kalau ada kekurangan dalam perkongsian Ustaz. Kadang-kadang kalau ada tercakap salah ke tergurau, Ustaz mohon maaf. Ini insya-Allah moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala terima segala amal kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an waj'alna min hafazatil Qur'an waj'alna min hamalatil Qur'an waj'alna min amalatil Qur'an. Allahumma ij'alna min ahlil firdausil a'la. Allahumma ij'alna min ahlil maghfirah. Allahumma sahhil umurana fi yaumil qiyamah. Allahumma sahhil umurana fi yaumil mizan. Allahumma sahhil umurana fi yaumil mahsyar. Allahumma sahhil umurana fi yaumis sirat. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabil qabri wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzubika min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik wa 'ala ta'atik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Jazakallah khairun jazak diucapkan kepada Al-Fadil Dr. Ashraf atas penyampaian ilmu yang sungguh bermanfaat tadi. Seronok tak semua dengar kisah-kisah tadi? Seronok kan? Semua terpegun kan dengar betapa hebatnya kuasa Allah, betapa hebatnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik makhluk yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dirizkikan oleh Allah ke mengembara itu. Jadi nak harap ilmu yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz catat dan balik rumah ni kongsikan dekat adik-adik, ceritakan kepada adik-adik bagi mereka pun sekali tahu kisah-kisah sirah ni. Boleh semua insya-Allah. Okey, sebagai penutup boleh tak anak-anak semua dekat dalam ni kita cakap terima kasih sama-sama kat Ustaz. Macam mana lagu yang kita selalu pakai? Okey, boleh? Okey, 1, 2, 3. Terima
Okey.